Okey, salam guys. Kenapa sekarang ni ramai orang nak jadi ejen SIM card eSTAR? Okey, sebab SIM card eSTAR boleh jana pendapatan. Bukan sekadar kita dapat call, unlimited call, data internet dan SMS, kita akan dapat jana pendapatan. Katakanlah anda mendaftar RM10, automatically anda dah jadi ejen SIM card eSTAR. Apa yang anda dapat dengan jana pendapatan? Sekiranya anda share ataupun berkongsi dengan sesiapa saja, kawan-kawan anda, family members ke, ataupun sesiapa saja, dan mereka top up RM35 contoh, anda dibayar sebanyak 13%. 13% kalau RM35 bersamaan RM4.55. Itu kalau seorang. Kalau anda cari seramai 100 orang, semua top up RM35, anda akan dapat RM455 setiap bulan. Mereka nak top up tak perlu cari kita, boleh top up di mana-mana. Sebab kita bukan jual top up, kita jual SIM card. Okey, mereka nak top up boleh top up kat mana-mana, contoh kat 7-Eleven, National Speedmart ataupun secara online. Walaupun mereka di mana mereka berada, contoh di Sabah, Sarawak, Johor, Kelantan, Perlis, KL ke kat mana-mana, tetap kita akan dapat setiap bulan sampai bila-bila. Okey, tadi adalah tier pertama kita. Contoh yang kita daftar tadi CA, itu adalah tier pertama kita. Katakanlah CA pun nak jana pendapatan, mereka recommend kawan dia CB. CB dah menjadi tier 2 kita. Tier 2 kita dibayar sebanyak 3%. Katakanlah CB tadi dia top up sebanyak RM35, kita akan dapat 3%. 3% daripada RM35 adalah RM1.05. Okey, katakanlah CB tadi dia pun dia pun nak jana pendapatan, dia cari recommend kepada kawan dia CC. CC tadi dah jadi tier 3 kita. Tier 3 kita dibayar sebanyak 8%. 8% katakanlah CC tadi dia top up RM35, 8% dalam RM35 bersamaan kita akan dapat RM2.80. Okey. Ini hari ni saya share untuk 3 tier saja. Sebenarnya banyak tier lagi kat bawah, dia ada syarat lain. Jadi yang tanpa syarat. Okey. Okey, katakanlah kita bagaimana kita nak jana pendapatan, nak income RM5,000 setiap bulan. Katakanlah anda malas. Kalau nak dapat RM5,000 setiap bulan, sebenarnya anda kena cari sebanyak 1,100 orang. Ramai. Nak kena cari ramai. 1,100 orang, mereka top up RM35, baru kita dapat RM5,000. Okey, hari ini saya share bagaimana kita tak perlu nak cari ramai orang. Kita just cari 12 orang saja yang nak buat income macam kita. Yang setiap mereka boleh cari 12 orang. Orang kata duplikasi 12. Okey, kita lihat kat sini. Bagaimana duplikasi 12 berlaku. Okey, kita cari 12 orang. Setiap 12 orang tadi dia top up RM35 juga. Dan darab 13% bersamaan RM54.60 kita akan dapat tier pertama tadi. Dan tier kedua, setiap seseorang daripada 12 orang tadi pun dia cari 12 orang juga bersamaan tier kedua kita dah ada seramai 144 orang. 144 orang darab 3% darab RM35, kita dah ada income kat situ RM151.30. Okey. Tier dua kita yang selama 144 orang tadi pun buat benda yang sama, duplikasi macam kita buat, cari 12 orang, setiap seorang cari 12 orang. So jadi tier ketiga kita selama 1,728 orang. 1,728 darab dengan RM35, darab dengan 8%, kat situ dah RM4,838.